Dikatakan sebuah syarikat amanah awam Malaysia melakukan tindakan luar jangka dengan menawarkan perkhidmatan runding cara serta diskaun fee pada harga di luar jangkaan sempena kempen Bina Legasi 2026. Dengan kenaikan ekonomi dan juga harga yang melambung tinggi, murah pun hanya dengan subsidi, mereka menawarkan fee dengan harga diskaun gila-gila walaupun fee mereka tak naik sejak 1995. Saya difahamkan mereka menjalankan tanggungjawab sosial demi semua lapisan masyarakat Malaysia, tak mengira bangsa dan agama. Semua ini berlaku pada Ogos dan September 2026. Untuk maklumat lanjut, ikuti laman web www.amanahRaya.my. Saya Hidayat Fitri, Amanah Raya.